Tetapi ada juga orang-orang yang mungkin mengatakan, Ustaz, sebenarnya Imam Abu Hasan Asy'ari ni dia sudah balik kepada mazhab salaf. Dia tidak lagi pegang pada pendapat dia yang telah dinamakan mazhab Asy'ariyah. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Apakah benar Imam Abu Hasan Asy'ari telah kembali kepada mazhab salaf? Maka untuk menjawab persoalan ini, timbulnya kerana ada dakwaan golongan salafi yang mengatakan Imam Abu Hasan Asy'ari telah melalui 3 tahap perubahan dalam hidupnya. Ya, tahap pertama ialah dia mengikut mazhab Mu'tazilah selama 40 tahun. Tahap kedua, dia mengikut mazhab Al-Asy'ariyah atau dia yang mengasaskan mazhab Asy'ariyah. Tahap yang ketiga, dia balik kepada mazhab salaf. Inilah yang disebutkan oleh sebagian orang-orang golongan salafi terhadap Imam Abu Hasan Asy'ari. Ya, golongan salafi mendakwa bahawa pengikut mazhab Asy'ariyah hari ini sebenarnya tidak mengikut cara Imam Abu Hasan Asy'ari yang telah bertaubat dari mazhab Asy'ariyah dan kembali kepada mazhab salaf. Untuk menjawab persoalan ini, mari kita lihat sejarah hidup Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala. Sebelum saya lanjutkan dengan bacaan ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang dimaksud dengan Imam Abu Hasan Asy'ari kembali kepada mazhab salaf, salaf yang difahami oleh orang-orang salafi, bukan salaf yang telah dipegang oleh ulama-ulama salaf dahulu. Ustaz, apa bezanya ulama salaf dahulu dengan salafi sekarang? Itu ada satu tajuk yang khusus yang akan kita bincangkan nanti dalam kertas kerja kita yang keempat. Oh, jauh lagi nak sampai. Tak jauh. Petang ni habislah insya-Allah tuan-tuan ya. Yang tuan-tuan dan puan-puan pun nanti akan dapat bukunya dan tuan-tuan akan lihat. Jadi yang dimaksudkan di sini bahawa dakwaan mereka mengatakan bahawa Imam Abu Hasan Asy'ari kembali pada mazhab salaf, salaf yang bermaksud salafi yang ada sekarang. Kalau sekiranya kembali kepada mazhab salaf yang soleh, iaitu ulama-ulama terdahulu seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i, itu sememangnya pegangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada persoalan dalam perkara tersebut. Baik, saya teruskan lagi. Jadi kalau sekiranya kita lihat daripada sejarah hidup Imam Abu Hasan Asy'ari, beliau adalah seorang ulama yang terkenal dan diketahui ramai. Jika benar beliau telah bertaubat dari mazhab Al-Asy'ariyah dan kembali pada mazhab salaf, sudah pasti perkara yang diketahui ramai dan dia tidak dilakukan secara tersembunyi. Apatah lagi sifat keberaniannya terserlah apabila Imam Abu Hasan Asy'ari naik ke atas mimbar Masjid Basrah dengan lantang dan terus mengisytiharkan dirinya meninggalkan mazhab Mu'tazilah. Dan demikianlah pula tuan-tuan dan puan-puan ya, tanpa rasa gentar dan takut pada kritikan orang ramai. Kalau benar Imam Abu Hasan Asy'ari telah meninggalkan mazhab Asy'ariyah, pasti dia akan umumkan penukaran pegangan secara resmi. Ya, kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan ya, sejarah telah membuktikan sewaktu Imam Abu Hasan Asy'ari dia nak tukar daripada Mu'tazilah kepada Ahlus Sunnah, tak ada rasa gentar, tak rasa takut. Dengan sendiri dia naik atas mimbar dan dengan sendirinya dia isytiharkan. Kalau sekiranya dia begitu berani isytiharkan untuk dia berubah daripada Mu'tazilah 40 tahun dia pegang nak pergi kepada Ahlus Sunnah, kenapa pula bila dia nak tukar pula pada Asy'ariyah, nak balik pada mazhab salaf, dia sembunyi-sembunyi? Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya, dalam perkara ini tak mungkin berlaku demikian. Kalau betul Imam Abu Hasan Asy'ari dia nak tukar dia punya pegangan dia akan pasti sekali lagi naik atas mimbar, dia akan pasti umumkan kepada orang ramai, aku sekarang sudah tinggalkan Asy'ariyah, aku sekarang berpegang kepada mazhab salaf umpamanya. Tetapi ini tak tercatat dalam sejarah dan tak pun berlaku. Jadi dengan sebab itulah di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, maka ini adalah merupakan satu dakwaan atau satu cerita dongengan yang diadakan oleh orang-orang yang mengatakan Imam Abu Hasan Asy'ari kembali kepada mazhab salaf. Dan kononnya, kenapa pula mereka mengatakan demikian? Kerana Imam Abu Hasan Asy'ari telah pun mengarang dalam sebuah kitab yang di mana kitab itu bernama Al-Ibanah, yang dikarang dalam penghujung hidupnya, mengisyaratkan bahawa beliau berpegang kepada mazhab salaf. Ya, namun apabila kita membuat analisa,
Dapati bahawa dalam kitab Ibanah ini telah banyak berlaku tokok tambah dari tangan-tangan penjenayah. InsyaAllah kita akan bicarakan tentang bab tajuknya, apakah sejauh mana kesahihan, kebenaran kitab Al-Ibanah ini, akan kita bincangkan dalam salah satu tajuk yang ada dalam kertas kerja kita, tuan-tuan ya. Demikian juga Imam Abu Hasan Asy'ari telah meninggalkan muridnya ramai yang merupakan tokoh-tokoh ulama di zaman beliau dan zaman selepasnya. Jika benar Imam Abu Hasan Asy'ari sudah berubah pegangan, tak mungkin dan mustahil ulama besar yang merupakan murid-muridnya yang sentiasa berdampingan dengannya tidak mengetahui akan perubahan itu. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kalau misal kata sekarang, saya lah sebagai contoh lah, ya, sebagai hamba Allah yang fakir, yang miskin, yang hina. Saya dulu mengajar, wah ustaz mengajar pegang keras gini, wah kita ni pegang Quran hadis, ulama-ulama kita tak mau pakai, kita pakai Quran hadis saja. Tapi bila saya berubah, murid saya pun ramai, ustaz dah berubah lah. Ustaz dah tak pegang macam dulu lagi ya. Sekarang ustaz dah pegang ajaran Ahlus Sunnah, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab akidah Asy'ari, ustaz pegang tasawuf, ada tariqah. Orang nampak murid-murid, bahkan kalau murid tu lagi dekat lagi, dia tahu ustaz dah berubah dengan secara terperinci. Tapi kenapa pula dalam sejarah Imam Abu Hasan Asy'ari, kalaulah betul kata orang-orang yang Imam Abu Hasan Asy'ari sudah tinggalkan mazhab Asy'ariyah, kembali kepada salaf, dan murid-muridnya banyak, bahkan ulama-ulama besar masih terus menyampaikan akan ilmu Ahlus Sunnah Jamaah mazhab Asy'ariyah, mazhab Asy'ari. Kenapa pula masih berlaku ulama-ulama ni? Tak tahu ke mereka imam dia dah berubah? Jawapan kita, imam tak berubah, sebab itulah murid pun tak berubah. Macam itulah dia tuan-tuan. Sebab itulah apa yang kita lihat ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat daripada satu kata-kata Imam Abu Hasan Asy'azili, seorang yang mengasas tariqah Syazaliyah, beliau ditanya, wahai Imam Abu Hasan Asy'azili, kenapakah tidak engkau mengarang kitab? Jawapannya, kitab aku ialah murid aku. Macam mana korang tengok murid aku? Macam itulah aku ajar. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak tahu macam mana guru seseorang itu, apa guru tu ajar, kita tengok murid dia. Oh, murid dia keras, fanatik, itulah guru dia ajar. Kalau murid dia lembut, berbudi bahasa, itulah guru dia ajar. Jadi macam mana murid, itulah guru yang mengajar. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sekiranya murid Imam Abu Hasan Asy'ari, murid-murid yang banyak tu berlapis-lapis, berkurun-kurun, semuanya mengajar satu metodologi, satu cara, satu kita kata pemikiran Asy'ariyah, maka apakah mungkin imam dia tidak bermazhab Asy'ariyah? Mustahil, mustahil. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Sebenarnya dalam kehidupan Imam Abu Hasan Asy'ari, beliau hanya melalui dua tahap saja. Tahap pertama ialah tahap Mu'tazilah yang telah pun beliau bertobat dan meninggalkannya, dan tahap kedua ialah tahap mazhab Al-Asy'ariyah yang diasaskannya dan beliau meninggal pun di atas mazhab Asy'ariyah. Nah, ini tuan-tuan dan puan-puan, baru kita mengenal daripada dirinya Imam Abu Hasan Asy'ari. Tapi sekarang kita mengenal sedikit daripada pengajiannya, pelajaran yang diajarkan, kaedah-kaedah ilmunya. Kalau sekiranya kita mengatakan bahawa Imam Abu Hasan Asy'ari mengasaskan mazhab Asy'ariyah, apakah dia punya kaedah dia? Bagaimanakah kaedah Imam Abu Hasan Asy'ari dalam akidah Islam? Jawapan kita tuan-tuan, kaedah Imam Abu Hasan Asy'ari adalah sama kaedah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab itulah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan metodologinya sebagai teras dalam perkara akidah. Terdapat beberapa kaedah yang penting untuk kita ketahui. Ini antaranya lah ya. Pertama, pertengahan dan kesederhanaan. Inilah sikap kita tuan-tuan dan puan-puan. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengambil sikap pertengahan dan kesederhanaan. Kenapa ustaz kita tak betul-betul kita pegang? Bukan kesederhanaan tu kita tak betul pegang. Kesederhanaan itulah ajaran Islam. Kita kena faham, maaf tuan-tuan ya. Bila kita pegang, orang kata keras. Keras dia betul-betul pegang Islam, tulis dah original. Dia ni sah pertengahan. Dia ni tak tulis. Bukan. Silap. Itu kesilapan fahaman kita. Sebenarnya Islam mengajar kita pada pertengahan dan kesederhanaan. Apa firman Allah Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata.
Dan demikianlah kami jadikan kamu ummatan wasata, umat pertengahan. Pertengahan dalam segenap segi. Selagi tidak dia tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, tak mencerubui hak Allah dan Rasul, selagi itu kita dijadikan umat pertengahan dalam sekalian tindak tanduk kita dan pegangan kita, dan demikianlah sekalian urusan kita. Maka dengan sebab itulah dalam perkara ini tuan-tuan dan puan-puan, ya, pertengahan dan kesederhanaan, kalau kita lihat terdapat golongan yang terlalu mengikut hukum akal, sehingga nas-nas Quran hadis yang bertentangan dengan hukum akal terus ditolak. Ini adalah seperti golongan Mu'tazilah. Manakala yang lain pula menolak sama sekali hukum akal. Mereka semata-mata pegang terus kepada teks Quran, teks hadis yang zahir, sehingga mempercayai fahaman tajsim. Tajsim itu makna menjisimkan Allah, iaitu fahaman yang mengkhayalkan Allah memiliki anggota badan menyerupai makhluk. Inilah pendapat diketengahkan oleh golongan Hasyawiyah. Dan demikianlah Imam Abu Hasan Asy'ari muncul di tengah-tengah dan menegaskan akal dari Allah. Dengan akal berjalan undang-undang Allah pada alam ini. Demikian pula Quran dan hadis adalah risalah Allah kepada hamba-Nya. Maka tak mungkin akal dan nas bertentangan, kerana kedua-duanya adalah dari sumber yang sama, iaitu dari Allah Ta'ala yang maha bijaksana. Tidak akan datang dari Allah melainkan yang baik dan yang penuh hikmah. Maka jika ada perselisihan antara keduanya, pasti ada sesuatu yang tak kena. Mungkin ada sesuatu yang belum pasti kesahihannya. Jadi ingat tu tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kalau kita lihat, Allah Ta'ala mewajibkan kita ibadah, wajibkan kita berpegang pada akidah. Bagi siapa? Orang yang mukallaf. Siapa tu mukallaf? Orang yang berakal lagi, yang sudah baligh. Kalau dia sudah baligh dan dia berakal, wajib sembahyang, wajib puasa, wajib pergi haji dan seterusnya. Tapi katakanlah dia tak berakal, sioman, hilang akal, sembahyang pun tak wajib, puasa tak wajib. Kalau dia bunuh orang pun tak masuk jail. Pasal dia tak ada akal. Ada license to kill dia. Boleh bunuh orang, tapi yang bunuh orang lah. Ini kita cakap aja. Ini menunjukkan kepada kita akal ada satu benda yang penting. Orang yang tak berakal tak ada hukum baginya. Jadi akal ni adalah kurnian Allah. Dan Allah beri kita untuk berfikir. Tengok langit dan bumi, siapa yang jadikan? Kita tengokkan burung-burung yang berterbangan. Tengok pokok-pokok yang begitu cantik, berwarna-warni, siapa yang jadikan? Ini semua Allah suruh kita berfikir. Itulah peranan akal. Demikianlah juga Quran dan hadis. Quran dan hadis juga adalah daripada Allah, wahyu Allah. Kita tak boleh tolak tepi Quran hadis, tetapi kita gunakan akal untuk nak bersamakan, untuk nak berkhidmat kepada Quran dan hadis. Tetapi bukan kita tolak satu, akal ditolak sama sekali, ataupun Quran hadis sama sekali ditolak. Jadi kita ambil yang pertengahan. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau sekiranya ada yang kita tak faham, alamak ini bertentangan Quran dengan hadis ni macam mana ni, dengan akal kita tak faham, maka mungkin ada dalil yang wujud dalil yang sahih tapi tak jelas, atau mungkin kita tak faham. Bukan makna dia bertentangan, tapi kita yang tak faham. Atau yang disangkakan oleh akal itu tidak dapat diterima, atau mungkin sangkaan kita saja, akal kita yang tak dapat terima. Akan nanti kita bincangkan lebih terperinci dalam babnya kemudian nanti. Maka yang silap itu ialah kefahaman kita, bukan silap pada nas dan bukan silap pada akal. Itu cara yang pertama, iaitu pertengahan. Cara yang kedua ialah menyelesaikan dan menghuraikan masalah yang bercanggahan. Macam mana menyelesaikan masalah? Metod ini boleh dilihat terhadap kes yang berlaku dalam masalah Quran itu makhluk atau Quran itu qadim. Kalau sekiranya kita lihat daripada fahaman Mu'tazilah, mereka mengatakan Quran itu makhluk. Kerana apa makhluk? Kerana dia ada huruf, dia kita baca ada keluar suara. Ini kan semua perbuatan manusia, makhluk. Tetapi dalam satu aspek yang lain pula, ada sebagian ulama mengatakan Quran itu qadim. Quran adalah kalamullah. Kalamullah sifat Allah. Sifat Allah itu qadim. Qadim itu maknanya sudah sedia ada pada Allah. Tak boleh kita kata makhluk. Nah, bagaimana
Imam Abu Hasan Asy'ari menghuraikan masalah ini, beliau mengambil jalan pertengahan. Beliau melihat kalaulah sekira kita mengatakan suara tulisan Bismillahirrahmanirrahim, itu suara dan ditulis di atas kertas, itu memang makhluk. Itu tak ada siapa boleh nafikan, itu makhluk. Tapi kalau kita membicarakan sifat Allah tu kalam, dan kalam itu adalah sifat qadim, itu memang qadim. Jadi kita membagikan yang mana ditulis, yang kita lihat dalam buku Quran, itu memang makhluk. Tapi yang mana terletak di sisi Allah sebagai sifat Allah yang berbicara kalam, maka dia adalah qadim, dia adalah sifat yang telah ada pada Allah dari azali, bukan baru dicipta, bukan baru diadakan, bukan makhluk. Itulah dia tuan-tuan. Jadi mengambil jalan pertengahan. Alhamdulillah, dengan itulah pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikianlah juga tuan-tuan dan puan-puan, secara minhajnya Al-Imam Abu Hasan Asy'ari yang ketiga ialah minhaj yang halus. Suatu perkara yang amat penting dalam istimak hukum dari Quran dan Sunnah menurut Imam Abu Hasan Asy'ari ulama Asy'ariyah, bahawa hendaklah hukum diambil setelah diperbandingkan seluruh Quran dan hadis. Ini satu perkara yang amat penting. Kita tidak boleh ambil satu ayat terus jadikan hukum, ambil satu hadis terus jadi hukum. Ini hadis kata haram lah, haram terus. Ini ayat kata haram, haram terus. Tak boleh. Habis ustaz ni ayat dah ada ni hadis dah ada. Betul, tapi engkau belum tengok lagi ayat lain, hadis lain. Jadi kata Imam Abu Hasan Asy'ari dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seseorang nak meletakkan hukum halal atau haram, wajib atau sunat atau sebagainya, kena lihat pada seluruh aspek Quran dan hadis. Dibawa seluruh Quran di hadapannya, dibawa seluruh hadis di hadapannya. Lihat dalam hadis ni kata haram, ada tak hadis-hadis lain yang bercanggah? Lihat ayat ni kata halal, ada tak dalam ayat lain atau hadis lain kata halal ataupun bercanggah dengannya? Sudah dikumpul semuanya, baru dia buat keputusan. Siapa yang mampu buat macam tu tuan-tuan? Yang mampu hanya ulama mujtahid, ulama yang sudah sampai darjat ijtihad. Bukan macam kita, maaflah tuan-tuan ya, kita ni baru baca buku, kadang baca pun buku terjemahan, kadang pun tersilap ya. Tetapi ulama mujtahid hafal Quran, hafal hadis, bukan 100 hadis, bukan 100,000, bukan 200,000, bahkan setengah ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan 400,000 hadis itu paling minimum mesti dihafalkan dia, supaya dia mengetahui di manakah kedudukan hukum ini. Kalau keluar satu hadis, ada lagi hadis lain, ada lagi ayat Quran yang lain. Itulah dia tuan-tuan. Sebab itulah berlaku kesilapan pada hari ini banyak apabila anak-anak kita ataupun orang-orang kita jumpa satu hadis, oh ni hukum, jumpa satu ayat ni hukum, padahal banyak lagi hadis dan ayat yang belum diketemuinya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, daripada apa yang telah kita sebutkan itu, jelaslah kepada kita bagaimana halusnya minhaj atau metodologinya Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Dan kita kembali kepada kitab Al-Ibanah. Tadi telah kita sentuh sikit kitab Al-Ibanah ini, apakah dia sahih ke tak sahih ke? Sebab orang-orang Salafi mengatakan Imam Abu Hasan Asy'ari dia telah meninggalkan mazhab Asy'ariyah dia telah kembali kepada mazhab Salaf. Dan buktinya ialah kitab Ibanah ini. Dalam kitab ini banyak menunjukkan dia sama sependapat dengan mazhab Salaf ataupun yang dipaham oleh orang sekarang Salafi. Jadi saya ulang sekali lagi, kalau sekira kita mengatakan mazhab Salafus Saleh, ulama-ulama seperti Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Syafi'i, itu memang pegangan Imam Abu Hasan Asy'ari, itu memang pegangan Ahlus Sunnah Jamaah kita. Tapi yang tidak kita terima ialah mengatakan bahawa Imam Abu Hasan Asy'ari kembali pada mazhab salaf yang difahami oleh Salafi pada hari ini, yang akan kita bicarakan dalam kertas kita yang keempat nanti. Untuk melihat sejauh mana kebenaran kitab Ibanah ini, maka tuan-tuan dan puan-puan, kitab Ibanah ni merupakan salah satu kitab tulisan Imam Abu Hasan Asy'ari ya. Dan beliau ni ialah menerangkan tentang pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menolak fahaman-fahaman yang menyalahi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fahaman termasuk fahaman Mu'tazilah, Qadariyah, fahaman Jabariyah, fahaman Musyabbihah dan Mujassimah dan lain-lain ya. Pegangan ini selaras dengan salaf sebelumnya. Jadi ulama salaf kita sebelumnya sama ya, tidak ada bezanya.
seperti Imam Ibnul Kullab, imam kepada Syekh Al-Imam Bukhari, dan begitu seperti Imam Muhasibi dan Karabisi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Thawr, Imam Tabarani. Inilah dia imam-imam ulama-ulama yang terdahulu sebelum Imam Abu Hasan Asy'ari, ya. Namun penentangan terhadap Imam Abu Hasan sangat hebat. Kita jangan lupa 40 tahun dia dalam Mu'tazilah, alim dia dalam Mu'tazilah, imam pada Mu'tazilah. Jadi manakah tak marah orang Mu'tazilah? Dia dah ambil ilmu kita semua, kemudian dia pula menentang kita. Marah orang Mu'tazilah. Dan juga golongan-golongan lain yang selalu dipancung oleh Imam Abu Hasan. Imam Abu Hasan Asy'ari ibarat seperti pedang yang memancung golongan-golongan yang sesat dengan hujah-hujah, dengan Quran, hadis, ijma', qiyas, bahasa Arabnya yang fasih dan kepintaran dia dalam pembahasan. Jadi marah mereka. Jadi oleh kerana itu mereka pun telah melakukan perkara yang mengelirukan orang. Apakah dia? Iaitu berlakulah pengkhianatan terhadap karya Imam Abu Hasan Asy'ari demi untuk menjatuhkan nama beliau dan mengelirukan orang ramai dari pegangan beliau yang sebenar. Antara yang menjadi sasarannya ialah kitab Al-Ibanah. Jadi dalam kitab Ibanah ni ada yang ditambah, ada yang dikeluarkan, ada yang dipusingkan dia punya kata-kata itu, sampailah orang mengatakan, Imam Abu Hasan Asy'ari ni dia ni Salafi. Imam Abu Hasan Asy'ari ni dia bukan mazhab Asy'ariyah, dia menolak Asy'ariyah. Macam itulah dia. Inilah yang telah dijelaskan oleh banyak alim-alim ulama Ahlus Sunnah Jamaah, dan inilah juga yang berlaku pada kebanyakan kitab-kitab ulama Islam kita yang terdahulu, ya. Ini telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir Al-Damashqi dalam kitabnya yang dalam kitabnya Tabyin Kizbul Muftara, iaitu fima nusiba ilal Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, iaitu menerangkan pembohongan yang direka cipta dan disandarkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala. Sebenarnya usaha ini telah wujud, ya, daripada 1000 tahun dahulu, bukan baru. Bahkan usaha ini tak pernah habis. Sampai hari ini pun masih lagi ada. Demikianlah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Peristiwa ini telah disebutkan oleh ulama Ahlus Sunnah Jamaah dalam kitab-kitabnya. Antaranya Imam Kautsari pun sebutkan, ya, ada pun naskah kitab Al-Ibanah telah dicetak di India. Adalah naskah yang sudah diubah dan ditambah yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka yang khianat. Maka wajib diulangi cetakannya. Demikianlah dia. Kita lihat pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari, yang begitu juga dengan pendapat yang diutarakan oleh ulama Ahlus Sunnah kontemporari, iaitu Syekh Wahbi Sulaiman dalam kitabnya telah menyebutkan Nazratun Ilmiyah fi nuskhati Kitabil Ibanah jami'ihi ilal Imam Abil Hasan. Arti surutan ilmiah pada naskah kitab Al-Ibanah secara keseluruhannya yang disandarkan kepada Imam Abu Hasan. Dan kitab ini terdapat banyak bukti bahawa sebagian besar kandungan Ibanah berada di kalangan masyarakat hari ini sudah tak sah untuk disandarkan pada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari lagi. Walaupun ada usaha juga, setengah-setengah alim ulama kita ada usaha juga untuk nak memperbetulkannya. Tetapi apabila sudah dibetulkan, kitabnya itu pun diputar belikkan juga. Akhirnya sehingga hari ini alim-alim ulama mengatakan tak dapat kita mempercayai kitab Ibanah yang ada di dalam pasaran kita. Macam mana pula tu? Sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat. Sebagai contoh di dalam kitab Al-Ibanah muka surat yang ke-18 yang ada di pasaran hari ini, disebutkan wa anna lahu ainaini bila kaif, dan adalah bagi Allah itu dua ain, dua mata tanpa kaifiat, dengan menunjukkan dua ain iaitu tanpa kaifiat. Disebutkan dua ainain ni, ainain. Dan demikian pula kalau kita lihat kitab Ibanah yang ada dalam Imam Ibnu Asakir, disebutkan lafaz wa annahu ainan bila kaif, dan adalah bagi Allah Ta'ala tu ain dengan tanpa kaifiat, iaitu hanya satu ain saja. Ini dari segi bahasa Arab satulah, ain tu satu. Kalau sekira ainain tu makna dua. Tapi macam mana boleh dapat perbezaan ini? Perkataan ain tanpa ditambah dua, itulah yang tepat, kerana dalam Quran hadis hanya menyebut, tidak menyebutkan melainkan hanya satu saja, ya. Kerana tidak ada dalam Quran maupun dalam hadis yang menunjukkan dua ain, ya. Tak ada. Yang ada cuma sebut satu ain.
Kenapa pula orang-orang nak menekuk nambah dengan letak dua ain, dua mata? Supaya nak gambarkan Allah Ta'ala seperti kita, ada dua mata. Jadi supaya menunjukkan Allah Ta'ala mujassama, iaitu seperti jisim, seperti berbentuk, bertubuh, berbadan. Itulah yang antara kita melihat perbuatan pengkhianatan orang-orang yang bercanggah dengan Imam Abu Hasan Asy'ari, merosakkan kitab Al-Ibanah. Demikian juga kalau kita lihat dalam satu potong kata-kata Imam Abu Hasan Asy'ari dalam Ibanah yang sudah dirosakkan. Yang kata-kata ini tambahan, bukan daripada Imam Abu Hasan Asy'ari. Baligh Abu Hanifah al-musyrik anni minhu bari. Artinya, sampaikan pada Abu Hanifah yang musyrik bahawa aku telah berlepas diri daripadanya. Subhanallah. Adakah masuk akal Imam Abu Hasan Asy'ari, seorang ulama yang begitu hebat, yang begitu mulia, begitu takwa pada Allah, mengatakan Imam Abu Hanifah itu musyrik, kafir? Na'udzubillah min zalik. Ini merupakan satu penganiayaan yang besar terhadap kitab Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah taala. Astaghfirullahalazim. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak fokuskan pada hari ini kitab Al-Ibanah, memang tak habislah ya. Kita punya tak habis kita membincangkannya. Masa kita pun tak mencukupi. Tapi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebagai sepintas selalu, apakah dia yang disebutkan dalam kitab Ibanah hari ini, maka tak dapatlah kita jadikan dia sebagai sandaran kepada apa yang dipegang oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tetapi di sini tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya kita lihat umat Islam hari ini, bila sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada juga yang mengaku saya pun Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi saya tak pegang mazhab Imam Abu Hasan. Macam mana ni? Pelik pula. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, timbullah perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asyairah. Kenapa Ustaz ada nama Asyairah? Ini tambah-tambah saja. Jawapan kita, bukan kita nak menambah, tapi ini kadang diperlukan. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam sejarah Islam pun, asal-asal Islam pun tidak ada nama Ahlus Sunnah, Islam saja. Tetapi apabila sudah ada pula golongan-golongan Islam yang berfahaman Mu'tazilah, ada fahaman Khawarij, ada fahaman Murji'ah, Syiah dan sebagainya, terpaksa kita hidupkan kembali perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni pun bukan rekaan, memang sudah ada disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau tuan-tuan dah biasa kita mendengarkan, inna bani Israel tafarraqat ala thintain wa sab'ina millah, iaitu Bani Israel telah berpecah pada 72 golongan. Umat aku akan berpecah pada 73 golongan. Semua yang masuk neraka kecuali satu. Sahabat-sahabat yang mendengar ucapan dia bertanya, siapakah yang satu itu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang satu itu ialah orang yang berpegang, beretikad sebagai peganganku dan pegangan sahabat-sahabatku. Ini tak sebut Ahlus Sunnah Jamaah pun. Tetapi dalam riwayat yang lain disebutkan wallazi nafsu Muhammadin biyadih, iaitu demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangannya, akan berpecah umatku sebanyak 73 golongan, yang satu masuk syurga, yang lain masuk neraka. Bertanya sahabat, siapakah golongan yang selamat tu? Rasulullah SAW menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ulama-ulama kita setelah mula timbulnya firqah-firqah yang lari jauh daripada pegangan Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas, maka ulama kita pun menimbulkan kembali nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bila kita sebut Ahlus Sunnah Jamaah, kita faham dia bukan Syiah, dia bukan Mu'tazilah, dia bukan Khawarij. Kita dah faham. Itulah golongan yang berpegang Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Tetapi sekarang pula timbul lagi pula golongan, aku Ahlus Sunnah Jamaah, tapi aku tak perlu pegang mazhab Imam Syafi'i, aku tak perlu, aku boleh ambil mana dalam Quran hadis, aku Ahlus Sunnah Jamaah. Aku Ahlus Sunnah Jamaah, aku tak perlu pegang Imam Abu Hasan Asy'ari, aku ambil Quran dan hadis. Pening kepala kita, macam mana pula ni? Maka dengan sebab itulah timbullah perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asyairah. Asyairah iaitu berpegang pada mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan misal katalah ada orang yang mengatakan, saya Ahlus Sunnah Jamaah. Ahlus Sunnah Jamaah Asyairah ke yang mana?
Oh, saya bukan Asy'ariyah. Oh, jadi kita fahamlah dia bukan Ahlus Sunnah Jamaah Asy'ariyah. Dia pada pahaman dia Ahlus Sunnah Jamaah itu terserah pada dia, tapi dia bukan daripada Ahlus Sunnah Jamaah Al-Asy'ariyah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam tujuan kenapa diadakan nama atau istilah tersebut, supaya kita dapat mengenali di manakah duduknya pendirian seseorang tu dalam pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah diwarisi daripada alim-alim ulama kita yang terdahulu sampailah kepada para tabi'in dan sampai kepada sahabat dan sampailah kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi soalannya, jadi kalau macam tu, apakah Imam Abu Hasan Asy'ari ini mencipta ilmu yang baru dalam akidah Islam, Ustaz? Jawapannya, bukan baru. Semua itu adalah seperti mana imam-imam kita dahulu. Jadi bila kita mengatakan Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka bukan mereka adakan ilmu yang baru dalam mazhab mereka. Mereka mengambil juga pada Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Cuma oleh kerana mereka yang mengatur, menyusun, maka digelarkanlah mazhab Syafi'i. Jadi kalau orang ikut mazhab Syafi'i, dia mengikut Quran dan hadis. Sebab Imam Syafi'i ambil daripada mana? Ambil daripada Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Kalau kita mengatakan, oh dia ni orang mazhab Hanafi, dia ikut Imam Hanafi. Imam Hanafi ambil daripada mana? Pada Al-Quran dan hadis juga. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita mengatakan kita mengikut Asy'ariyah, Asy'ariyah tu Imam Abu Hasan Asy'ari lah, mazhab Asy'ariyah, maka kita sebenarnya mengikut Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Kerana itulah pegangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Habis kenapa nama dia pula Asy'ariyah? Kenapa tak kita Islam saja, tak payah Asy'ariyah? Ahlus Sunnah Jamaah saja, tak payah Asy'ariyah? Jawapannya sebagai untuk membezakan daripada kalangan golongan orang-orang yang tidak bersefahaman dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah digariskan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Itulah tujuannya, supaya dapat ada perbezaan. Bukan kita nak membeza-bezakan. Kita kalau boleh tak mau beza-bezakan, tak mau kita nak pecah belahkan, tapi sekadar identiti saja, mengenal di manakah dirinya seseorang itu dalam fahaman akidah yang telah dipegangnya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dengan kata-kata tersebut bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus yang Asy'ariyah, mereka berpegang pada Quran, hadis yang sahih, ijma' dan qiyas yang sahih, ya. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, dalam kertas kerja saya ini saya letakkan juga nama-nama ulama-ulama yang mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari, supaya kita pun menyedari bagaimanakah Imam Abu Hasan Asy'ari ini bukan dia seorang diri saja, bahkan ulama-ulama yang terkenal yang begitu besar pun mengikutinya. Ini bertepatan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisawadil azam, hendaklah kamu mengikut golongan yang terbesar daripada umat Islam. Dan begitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami ummati ala dhalal, tak mungkin umat aku berhimpun atas kesesatan. Kalau begitu banyak ulama semua dengan pendapat yang sama, tak mungkin itu satu kesesatan. Kita lihat dalam ulama tafsir yang bermazhab Asy'ariyah, daripada Imam Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, Imam Atiyah Andalusi, Imam Abu Hayyan, dan demikian juga Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Hafiz Al-Baghawi, dan Imam Abu Lais As-Samarkandi, dan demikian Imam Abu Hasan An-Naisaburi, Imam Syihabuddin Al-Alusi, dan demikian juga Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan demikianlah ulama-ulama hadis yang bermazhab Asy'ariyah seperti Imam Hafiz Abu Hasan Daruqutni, Imam Hafiz Abu Naim Asbahani, Al-Hafiz Al-Hakim An-Naisaburi, dan demikian juga Hafiz Ibnu Hibban, Hafiz Abu Bakar Baihaqi, Hafiz Ibnu Asakir, dan demikian juga Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi, dan Hafiz Imam Nawawi, dan Hafiz Ibnu Salah, dan demikian juga Hafiz Imam Munziri, Hafiz Imam Ibnu Hajar Asqalani, Hafiz Al-Sakhawi, dan demikian juga Hafiz Imam Al-Suyuti, dan Imam Hafiz Al-Qastalani, Hafiz Al-Manawi. Subhanallah, semua ulama-ulama besar daripada ulama-ulama hadis pula. Dan berkata Imam Tajuddin Subki dalam Tabaqat Kubra, adalah mazhab Asy'ariyah mazhab ulama-ulama hadis yang terdahulu dan sekarang. Ya, maknanya semua ulama-ulama Asy'ariyah adalah daripada ulama-ulama hadis yang dahulu dan sekarang, ya. Ulama-ulama fiqh pula
terdiri daripada kebanyakan ulama-ulama fiqh seluruh negeri berakidah Abu Hasan Asy'ari, dan imam-imam di seluruh negeri dari setiap masa menyeru manusia kepada akidahnya, dan tidaklah dari ulama fiqh dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah mereka semua bersetuju dengan akidah Imam Abu Hasan Asy'ari atau bermazhab dengannya atau redha dengan usahanya murni pada agama Allah Ta'ala atau memujinya dengan keluasan ilmunya atas perkara akidah. Berkata Imam Subki rahimahullah ta'ala, telah berkata Syekh Islam Sultan Ulama Izzuddin Abdul Salam bahawa telah bersetuju atas akidah Asy'ari semua ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan ulama yang terhormat dari Hanabila. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, subhanallah, kalau kita nak sebut satu persatu memang tak akan habislah. Tapi kalau kita nak katakan semua ulama fiqh daripada keempat-empat mazhab, terutama Syafi'i, Maliki dan Hanafi, dan sebagian besar daripada mazhab Hambali, mereka semua bermazhab Asy'ariyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Maka sini tuan-tuan puan-puan, apakah mungkin semua mereka itu telah jatuh pada sesat? Tak mungkin tuan-tuan, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Sentiasalah akan ada segolongan dari umatku yang tetap berdiri dengan nyata atas kebenaran sampai hari kiamat, dan mereka tetap berdiri dengan kebenaran. Terima kasih Ustaz. Ada beberapa soalan yang saya dapati. Apa pandangan Ustaz tentang mereka yang mengamalkan modern Islam atau mereka yang meletakkan pendirian jika tiada sumber Al-Quran dan hadis yang sahih, tak perlu susah-susah nak buat? Sebenarnya di dalam masalah agama Islam ni, kita tidak ada hak untuk nak ikut kehendak kita, ya. Jawapannya, kita ikut apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah ialah agama Islam. Bukan maknanya ulama-ulama ini menyusahkan kita. Oh, ini macam ini maksudnya, ini fahamannya macam ini terjemahannya, ini dia punya penjelasan. Bukan ulama nak menyusahkan kita, tetapi ulama nak menjelaskan kepada kita apa yang dikehendaki Allah dan Rasul. Kalau sekiranya kita nak semua senang, lagi senang lagi, tak payah pegang Islam, ya. Nama saja Ali bin Qasim sudah, ya. Semayang pun tak payah, lagi senang. Tak payah pergi haji, susah-susah. Jawapannya tak bolehlah macam tu. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Bukanlah Islam itu ikut kepada apa yang kita rasa senang dan semudah, tapi Islam apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Wallahu alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah yang mulia dan rasmi agama Islam, mengapa ada bezanya ahli sunnah dengan yang lain? Sebenarnya dalam zaman Nabi pun memang tak ada nama Ahlus Sunnah. Cuma Ahlus Sunnah tu sebut dalam hadis saja. Tetapi kenapa ditimbulkan? Kerana untuk membezakan antara mereka yang menolak fahaman pegangan Quran, hadis, ijma' qiyas yang sebenarnya, yang telah diwarisi daripada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, tabi'ina, ulama-ulama. Jadi untuk membezakan, supaya sekarang senang saja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan kita pergi ke salah satu sebuah masjid di Singapura, ada yang sembahyang pakai batu, ya, ataupun misal kata fahaman Syiah, macam mana pula dia ni fahaman macam ini? Oh, dia fahaman Syiah. Kita fahamlah. Jadi kita berlapang dada, bukan kita nak musuh, tapi kita berlapang dada, ini fahaman dia, ini pegangan dia. Kita Ahlus Sunnah, kita tidak pakai batu untuk kita sembahyang, umpama kata, ya. Itu sebagai contoh aja. Wallahu alam. Sila buktikan dengan nyata dan benar bahawa Imam Abu Hasan berwuduk dengan satu wuduk untuk kelima-lima solat fardu selama 20 tahun. Rasulullah sendiri, para sahabat dan imam-imam mazhab kita pun tak seperti itu. Seolah-olah Imam Abu Hasan lebih hebat, lebih alim dan lebih warak dari Rasulullah, para sahabat dan imam mazhab kita. Mohon penjelasan. Kelebihan seseorang itu bukan menunjukkan dia lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sahabat. Kalau sekiranya kita mengatakan kelebihan yang ada pada para aulia Allah, kasyaf atau karamah, itu sebenarnya membuktikan kebenaran ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan Al-Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu Sirrul Aziz, sewaktu beliau berada di Baghdad, dalam masa yang sama tapi beliau berada di tempat yang lain, itu namanya karamah, kelebihan, ya. Dan itu menunjukkan beliau beramal dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan benar. Itu menunjukkan kebenarannya Rasulullah sebagai Rasul pesuruh Allah. Jadi berarti katanya lain,
kelebihan apa yang ada kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan nak menunjukkan umat tu lebih pada Nabi, tapi menunjukkan kebenarannya ajaran Nabi. Itulah sebab itulah Allah berikan kelebihan kepada umat-umat yang beramal. Dan ada pun mengenai sembahyang 20 tahun wuduk yang satu daripada maghrib sampai ke subuh, bukan hanya Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Abu Hanifah rahimahullah taala 40 tahun wuduk yang satu daripada sembahyang Isyak sampai ke subuh. Di sebahagian riwayat menyebutkan Imam Syafi'i pun demikian juga. Ini bukan maknanya dia melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah ditanya oleh Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah kau tidur, kau witir sebelum tidur atau kau witir selepas tidur?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, tanamu ainaya wa la yanamu qalbi." Tidur mataku, hati aku tak tidur. Jadi ini juga kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata saja tidur, hati terus ingat pada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, perkara dia berwuduk dengan satu wuduk sampai ke subuh, itu satu kelebihan untuk dirinya, menunjukkan ketekunannya. Dan bukan makna dia lebih dari Rasulullah, bahkan Rasulullah lebih dari segala-galanya. Wallahu a'lam. Ustaz minta penjelasan penggunaan istilah imam dalam setiap mazhab. Terima kasih. Perkataan imam tu seperti kalau mana kita tahu, imam tu ialah orang yang memimpin, ya. Kalau imam dalam solat, yang memimpin dalam solat. Jadi imam di dalam mazhab Ahlus Sunnah, misalnya kata orang yang memimpin dalam mazhab Ahlus Sunnah tersebut. Imam dalam golongan ulama hadis, mana orang yang menjadi pemimpin dalam ulama hadis itu. Itulah antara gelaran kepada Imam Abu Hasan Asy'ari, iaitu Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab dia adalah pengasas dalam memahami Ahlus Sunnah Jamaah. Memang Ahlus Sunnah Jamaah sudah ada dari zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Cuma beliau mengaturkan dan menyusunkan. Seperti Imam Syafi'i. Apa yang diambil oleh Imam Syafi'i sudah ada sebelum Imam Syafi'i daripada sahabat-sahabat dan tabi'in. Tapi Imam Syafi'i mengaturkannya, menyusunkannya lebih mudah untuk kita memahaminya. Jadi disebutkan dia sebagai imam, iaitu sebagai orang yang memimpin. Itulah dia tujuannya. Wallahu a'lam.